Ustaz. Ya. Saya ni ada masalah liat nak solat. Siapa lihat? Saya. Okey. Jadi, saya combinekan hujung Zuhur dan awal Asar. Astagfirullah. Bijak tak saya? Bijak soalan dia ya. Orang yang suka menggabung-gabung, lepas tu pula dia melewat-lewatkan semayang ni, itu bahaya sebenarnya. Sebab dalam Quran pun Allah Taala sebut, Allah sebut apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang-orang yang dalam bab semayang tu dia melewat-lewatkan, dia melengah-lengah. Dia zuhur, dia semayang, lagi 5 minit nak masuk asar. Teruk sungguh. Antara sifat orang munafik adalah bab semayang dia lambat. Semayang menguak ujung-ujung waktu tak boleh. Jadi saya ingat saya cadang macam inilah. Kalau ada yang jenis perangai macam tu, kita mulai sekarang jadi orang yang paksa untuk solat. Dia salah satu sifat orang berjaya adalah orang berjaya dia akan paksa diri dia untuk berubah. Tapi orang yang lemah dia akan berubah bila dah terpaksa. Dah tak makan manis-manis sekarang. Terpaksa lah, dah kena penyakit macam. Kan orang lemah dia terpaksa berubah. Tapi orang berjaya dia paksa diri untuk berubah. Mula-mula memang rasa susah, rasa macam kita tengah buat kerja aktiviti macam-macam, tiba-tiba nak pergi semayang kan. Jangan risau. Mula kita paksa dulu, lama-lama terbiasa.